Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian. Sejak pagi tadi, 8 Januari 2025, perbincangan di media sosial jadi hangat apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat menziarahi Anıt Kabir, iaitu tempat persemadian Mustafa Kemal Atatürk di Ankara, Turki. Gambar itu mencetuskan rasa sinis pada segelintir netizen dengan dakwaan ekstrim seperti jenazah Atatürk tidak diterima bumi dan pelbagai cerita ngeri yang lain. Soalnya, adakah semua itu benar? Untuk menjawab soalan itu, suka saya kongsikan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang penulis di Facebook dengan nama akaun Mazlan Syafi'i, dan ia adalah satu tulisan yang baik pada hemat saya untuk disampaikan melalui video seperti ini. Kerana tidak sedikit orang kita yang belum lagi rajin membaca apatah lagi tulisan akademik yang sedikit panjang. Pertama, kenapa Atatürk disanjung di Turki? Di Turki, Atatürk dihormati sebagai tokoh penyelamat bangsa dan bukan tokoh agama. Selepas Perang Dunia Pertama, Empire Uthmaniyah tewas dan berakhir. Barat mahu membahagi-bahagikan Turki melalui Perjanjian Sèvres 1920, dan jika rancangan itu berjaya, negara Turki mungkin lenyap dari peta dunia. Dan dari itu, Atatürk memimpin perang kemerdekaan Turki dengan mengalahkan tentera Greece, mengusir kuasa Barat dan memaksa Perjanjian Lausanne 1923 untuk ditandatangani. Perjanjian inilah yang mengiktiraf sempadan Turki moden yang ada pada hari ini. Oleh yang demikian, bagi rakyat Turki tanpa Atatürk, tanah air mereka mungkin hilang sepenuhnya. Kedua, adakah orang Turki itu menjadi sesat sebab mereka hormat Atatürk? Jawapannya, tidak semudah itu. Dalam masyarakat Turki, kita boleh dapati masjid dilihat penuh pada hari Jumaat, azan masih lagi ada dan berkumandang, dan tidak sedikit yang taat beragama. Namun, mereka membezakan antara Atatürk itu sebagai tokoh nasionalis negara dan agama sebagai urusan keimanan seseorang. Ini soal real politik dan sejarah kelangsungan bangsa, bukan soal akidah beragama seseorang semata-mata. Ketiga, isu besar di Malaysia disebarkan fitnah bukan fakta. Di Nusantara, kita kerap juga diajar dan disogok dengan maklumat akan sisi gelap Atatürk. Dan pada hakikatnya itu tidaklah 100% salah. Mari kita berlaku jujur dan sememangnya benar. Atatürk itu membawa faham sekularisme, menghapus sistem khilafah Islamiyah dan mengubah banyak syiar Islam di Turki pada zaman pemerintahannya. Sebagai Muslim, kita berhak untuk tidak bersetuju dengan Atatürk. Tapi masalahnya di sini ialah cerita palsu yang disebarkan tentang jenazahnya berbau busuk, mayat terkeluar dari bumi, muka bertukar menjadi binatang, dan itu semua tidak pernah dibuktikan secara fakta bersejarah ataupun fakta sejarah. Keempat, fakta sebenar kematian Atatürk. Rekod sejarah menunjukkan Atatürk meninggal dunia pada 10 November 1938 dan punca kematiannya adalah sirosis hati, dan jenazah dimandikan, diuruskan secara Islam, disolatkan oleh seorang tokoh agama yang dianggap mufti ketika itu bernama Serafiddin Yaltkaya, dan ribuan rakyat mengiringi jenazah Atatürk untuk disemadikan. Dan pada ketika itu tiada insiden pelik, tiada mayat yang terkeluar seperti didakwa, dan tiada juga bau busuk yang berada di seluruh bandar ketika itu. Dan cerita-cerita ngeri itu hanyalah rekaan yang diulang-ulang oleh sebahagian pihak. Kelima, kenapa fitnah ini berbahaya, sahabat-sahabat? Dalam Islam, matlamat tidak menghalalkan cara. Ingin berdakwah sekalipun, jangan dengan dusta kerana itu adalah dosa dan besar. Dan lebih parah, anak muda pada hari ini mampu untuk menyemak fakta dalam beberapa saat di hujung jari, dan bila mereka dapati cerita ceramah itu palsu, kepercayaan terhadap agama dan kepada agamawan itu sendiri akan runtuh dan hilang. Dan ini merupakan kerosakan yang jauh lebih besar daripada yang mereka sangka. Jangan kerana kebencian kita kepada seseorang membuatkan kita menghalalkan segala tuduhan yang jahat dan palsu kepadanya. Allah ingatkan kita semua dalam surah Al-Ma'idah, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu
i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah. Jangan sekali-kali kerana kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil kepada dia. Hendaklah kamu berlaku adil, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada taqwa wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Itu yang Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Maidah. Kelima, sahabat-sahabat, isu PMX ziarah makam Ataturk. PMX tidak pergi untuk lawatan rasmi, tidak pergi untuk lawatan rasmi ke negara Turki itu kerana untuk menyokong sekularisme. Tak. Bukan itu. PMX pergi di atas dasar diplomasi negara. Bahkan mengikut sejarah dan rekod, Perdana Menteri sebelum-sebelum ini pun melakukan protokol yang sama. Sebagai contoh, Tun Dr. Mahathir pada tahun 2019, Datuk Seri Najib Razak pada tahun 2011, dan PMX hadir ke Turki kali ini kerana jemputan rasmi dari Presiden Turki itu sendiri, kerana Turki merupakan kuasa besar ketenteraan, anggota NATO dan pemain penting dalam dunia Islam pada hari ini. Manakala Ataturk pula dianggap oleh masyarakat Turki sebagai tokoh yang mempertahankan negara mereka, melawan penjajahan dan juga membina bangsa Turki pada mata masyarakat itu. Manakala soal dosa, iman, akhirat itu urusan Ataturk dengan Allah Ta'ala. Dan urusan kita dengan Allah juga akan dipersoalkan jika kita menyebarkan fitnah. Apa kesimpulan yang kita boleh dapatkan pada kesempatan ini, tuan-tuan? Bencilah kekufuran dengan ilmu dan fakta. Jangan dengan emosi dan dusta. Dan moga Allah Ta'ala pelihara lidah dan jari jemari kita. Kerana malaikat tak pernah bercuti ataupun pencen merekodkan buruk dan baik yang kita lakukan, walaupun kita mampu bersembunyi di belakang skrin gadget yang kita gunakan itu. Terima kasih.